Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke podcast episod yang kelima bagi siri yang ketiga bagi tahun 2025. Hari ini kita sangat bertuah kerana bersama dengan seorang lagi tokoh muzik Malaysia dan seorang yang sangat dihormati dan kepakarannya khusus dalam genre keroncong dan muzik tradisional Melayu. Perkenalkan jemputan atau tetamu kita pada hari ini iaitu Tuan Haji Mahzan Manan. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa bersama-sama podcast. Tuan Haji Mahzan Manan merupakan seorang komposer, penulis lirik, konduktor orkestra dan pendidik muzik dan beliau telah mencipta pelbagai lagu dan juga mengubah banyak lagu di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, rancangan ini merupakan satu usaha Port Ipoh di bawah Arkib Muzik Perak dalam mengumpul, mengenal pasti dan menyimpan maklumat dan data mengenai muzik dan masyarakat dari negeri Perak. Episod kali ini dijalankan dengan kerjasama CK Music. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada penaja kerana sudi untuk menaja episod kali ini. Tuan Haji, boleh kita mulakan perbualan kita pada hari ini? Boleh. Okey. Mungkin sebagai pemula kata dan pengenalan kepada penonton kita pada hari ini, boleh tak Tuan Haji Mahzan Manan perkenalkan sedikit latar belakang bagaimana Tuan Haji melibatkan diri dalam muzik dan asal mulanya bagaimana Tuan Haji tu mengenal muzik. Silakan. Terima kasih banyak-banyak. Pertama kali saya ucapkan terima kasih pada podcast Ipoh. Yang telah bersusah payah datang ke sini untuk mengambil maklumat sedikit berkenaan kegiatan saya yang lepas, mungkin yang akan datang. Dan alhamdulillah, syukur dengan ini saya dapat juga bertemu dengan penemu ramah saya, Dr. Syafa. Ya, Tuan Haji. Yang memang saya pun terkejut tengok dia pakai. Kita sebenarnya sudah bertemu sebelum ini kan, Tuan Haji. Jadi ini adalah pengalaman kedua saya bersama Tuan Haji lah. Okey. Sebenarnya saya ni walaupun lahir di Perak, di Taiping, persekolahan semua di Taiping, belajar, mengajar pun di Taiping. Oh. Masa dulu mana ada training teachers training center, tak ada. Dia Saturday kita datang satu tempat, ada satu senior teacher datang mengajar macam mana nak mengajar. So I teach English di sekolah rendah lah. Tapi mula-mula seronok lah, dah baru kerja kan. Jadi dah lama-lama dia bosan lah. Pasal zaman tu guru ni very simple. Dia pagi mengajar sampai pukul 12. Sampai esok baru start balik. Ya, masih ada ruang. Mula-mula seronok lah. Lama boring lah. Tak tahu nak buat apa. Tapi di hostel, saya ingat lagi, ada satu kawan di penghuni hostel juga, sama sebaya, dia ada gitar tau. Dia nyanyi seorang dia lah. Kalau dia nyanyi, saya mesti ada tempat dekat dia. Saya ni ketuk macam gendang lah. Meja je. Tak ada apa pun. Budak sekolah. Gitar dia pun gitar murah je dulu. Cap burung layang-layang tu.
Yeah. Made in China. Cina tak ada buat. Tahun bila tu Tuan Haji? Tahun bila tu? Masih ingat tak? Di hostel. Masa tu saya baru form 3 lah. Form 4-nya tu lah. 1940-an ada? 50-an? 50. Ya. Ataupun 49-50. Yeah. 1940-an. Ya. Ya. Jadi dari situ saya suka lah. Yeah. Jadi dalam hostel tu ramailah kawan-kawan kan. Bila kita berdua, saya pukul meja, kawan tu dia nyanyi. Dia peminat P. Ramlee. Semua lagu dia tahu. Semua lagu dia tahu. Dia main lagi gitar, dia main sendiri, dia nyanyi. Jadi audiens kan kawan lah. So itu baru masa zaman budak sekolah lagi lah. Tapi when I start teaching, dah umur pun 19, 20. Dia punya minat tu dah tertumpu dah fokus. Tuan Haji, maaf mencelah. Kalau boleh saya tanyakan, waktu tu Tuan Haji bersekolah aliran bahasa aliran Melayu atau aliran Inggeris? Inggeris. Aliran Inggeris. Aliran Inggeris. Di Taiping itu terkenal dengan sekolah King Edward VII School. Jadi itulah dari situ saya lebih fokus nakkan muzik sebenarnya. Bukan lagi pukul-pukul meja, goncang-goncang pasir bawah dalam tinggal cek-cek, tak ada dah. Jadi kita pun dah mula berumur. Zaman tu saya ada mengajar di Selama, Perak. Selama Perak, ya. Mengajar Inggeris lah. Jadi masa lapang tu, di sana tu ada dalam kampung tu ada satu orang main trumpet tau. Yeah. Dia tahu macam mana dia main dengan kumpulan bangsawan ni. Sampai di Selama tu dia tersangkut. Langsung dia duduk di Selama, tak ikut dah Selama. Dia main trumpet. Yeah. Jadi biasanya macam burung of the same feathers flock together. Yeah. Dia cari saya pun cari dia. Kan nak tubuh satu grup. So saya minat dah dari situ lah mula datang minat. Jadi bila minat tu timbul, saya cuba main accordion. Dulu mana ada organ? Ya, belum lagi. Belum ada organ. Belum ada. Oh, belum ada. Ya. Tahun 19 awal 50-an. 50-an. Ya. Tapi Tuan Haji kata tadi di Perak Selama tu. Selama Perak. Selama Perak tu ada kumpulan bangsawan. Dulu kumpulan bangsawan dia travel tau. Oh, ya. Dia travel from place to place. Macam buat show lah. Ya. Dia singgah satu ni, datang, yalah. Produksi dia datang. Dia buat persembahan seminggu ke 2 minggu. Dan ini pun jadi tumpuan saya juga pasal dia ada muzik. Betul. Walaupun bangsawan, dia kadang-kadang ada piano tau. Macam mana dia bawa saya tak tahu. Ada piano, ada one man trumpet, ada bass, ada gitar, komplit lah. So itulah pertama kali saya dengar muzik yang komplit, orang main bersama. Saya ni mula-mula tengok lah. Yang kedua buat kawan. Yang 3 masuk duduk sebelah kawan. Lepas tu bila masuk duduk, kawan tu, you main apa? Accordion. Bawa je lah. Bawa lah. Tuan Haji, instrumen muzik pertama yang Tuan Haji belajar tu apa? Rebana ataupun? Saya usik-usik gitar semua saya usik. Semua saya main. Tapi yang lepas itu saya accordion tu jadi minat saya. Pasal dia complete lah. Dia ada chord, ada melodi. Jadi saya tumpu pada tu. Accordion. Tapi accordion lah besar. Ya. Di river kan? Kalau yang harmonium tu okey lah kan. Ya, duduk bersila. Dia tarik-tarik ni. So dari situlah. Dan dari situ timbul minat nak belajar ni
bahasa muzik yang bertulis biasa tu. Mana ada belajar? Dulu mana ada sekolah muzik? Mana ada buku muzik? Tak ada orang nak ngajar. Tapi orang-orang bangsawan tu kadang-kadang ada tau yang tahu tulis tu. So sikit-sikit saya pick up dari situ. Dan buku ada, tapi in English lah. Okey lah, kita boleh faham. Lepas tu saya pun datang, macam mana orang ni boleh buat lagu from nowhere. Tak tahu dari mana datang, tak tahu. Nah, satu lagu. Macam mana nak buat? Saya tak tahu. Jadi orang nak ajar pun tak ada. Macam mana nak buat tu? Nak pergi belajar datang Kuala Lumpur jauh. Lama, maksudnya kena terbang lah. Jadi saya zaman tu ada satu majalah tu, P. Ramlee punya terbitan. Majalah tu dinamakan Gelanggang Filem. Pernah dengar? Gelanggang Filem. Pernah saya dengar. Sebuah majalah tu yang menyentuh tentang filem-filem Melayu. Sebuah filem yang diterbitkan oleh P. Ramlee sendiri. Zaman tu zaman 1980-an ke atas lah. Jadi dalam majalah tu ada lagu dia. P. Ramlee tulis. Lagu notasi tu kan? Notasi tu. Notasi tu dia tulis sendiri tau. Cantik tulis tau. Dia tulis, dia sign sekali. Saya main lah akordion tu, ikut lagu tu kita tahu dah. Tapi dia macam mana dia letak note tu untuk setiap. Tapi macam mana Tuan Haji boleh mempelajari membaca notasi tu? Mempelajarinya sendiri, atau mungkin ada guru, mungkin bukan guru tertentu yang Tuan Haji rujuk pada di awal Tuan Haji tu berkecimpung dalam bidang muzik? Saya tak ada guru lah. Guru saya tu lah kawan-kawan main bangsawan tu. Buku, majalah P. Ramlee tu dengan alat, kena ada lah alat. Alat muzik tu kena ada. Lepas tu buku yang saya buat rujukan, buku-buku teori muzik lah. Inggeris, dalam bahasa Inggeris. Apakah Tuan Haji mendengar radio pada ketika itu? Saya rasa pada ketika 50-an, 40-an, 50-an tu televisyen belum begitu popular ataupun susah untuk kita belum dapat. Ada pun hitam putih lah. Kalau ada sekalipun kena bayar tax. Kena bayar kan. Siapa yang punya televisyen ataupun radio pun. Radio saja. Jadi itu Haji mempelajari juga daripada pendengaran lagu-lagu. Memang saya dengar siaran radio tu banyaklah lagu-lagu. Tahulah lagu asli macam mana, lagu keroncong macam mana, siapa penyanyi yang baik, apa tak baik lama-lama. Dalam duduk dengar-dengar tu lama-lama tu ada satu program pertandingan mencipta lagu. Tahun bila tu Tuan Haji? Around 19 ya. 60-an? Berapa? 60-an, 1960-an. Dah. Bawah lagi. 19 mungkin 50-an selepas merdeka. Ujung 40. Masa tu dah ada pertandingan menulis lagu. Jadi datanglah. Itulah tempat gelanggang nak masuk. Peluang ruang kan? Tapi tulis nota, masuk envelope, bubur stamp, post. Pada waktu tu lah. Zaman tu. Jadi buat sekali tak ada apa. Buat 2 kali pun tak ada apa. Buat 3 kali, dia hantar cek. Dia kata, ini kita bayar kerana you dah menang untuk bulan ini, you are the best writer. Oi, terkejut lah kita. From nowhere. Lagi ligat lah kita. So saya nak betulkan saya punya konsep menulis ni kan. Tepat. Rujukan saya dekat Gelanggang Filem tu. Saya tulis lagu apa tau? Lagu Getaran Jiwa. Ada keluar. Saya tahu lagu. Saya boleh main. Macam mana nak letak atas kertas?
So saya tulis ikut tahu saya lah. Tulis sampai habis. Bila habis, buka P.Ramlee punya, tengok, compare. Super. So dapat dah lah. Tak berhenti saya hantar masuk competition, tak berhenti lah. Jadi majalah panggung filem itu menjadi gelanggang filem. Majalah gelanggang filem itu menjadi antara rujukan utama Tuan Haji pada ketika itulah. Dia macam jadi pemandu lah. Boleh saya tahu tak macam mana Tuan Haji mendapatkan sumber-sumber ini? Apakah perlu membelinya di toko-toko, di kedai-kedai pada ketika itu, dan bagaimana di Perak ketika itu suasana untuk mendapat ataupun keadaannya untuk mendapatkan sumber-sumber bahan bacaan yang berkenaan dengan muzik? Sebenarnya masa tu saya di Selama tau. Di Selama Perak, ya. Di Selama tu ada satu kumpulan muzik. Saya terlibatlah. Jadi dengan itu juga kemahiran tu pun kita dapat perolehi, kerana adalah orang kahwin apa semua kita buat. Jadi saya ingat itu juga pendorong utama untuk nak tahu tempo, rentak asli macam mana. Asli ni macam mana, asli dengan zapin apa beza dia? Dengan inang kan. Asli macam mana ketuk dia. Rentaknya macam mana, cara permainannya. Dalam band tu lah. Berapa orang waktu tu, Tuan Haji? Dalam masa tu tak ramai. Ada satu jazz. Jazz pun buat sendiri je. Jazz Melayu ni? Jazz versi Melayu? Atau jazz versi Selama Perak? Selama Perak. Bukan Kuala Lumpur. Standard Selama lah. Dahsyat. Kampung aja. Dahsyat orang Perak ni. Standard kampung. Ada bass pun. Ada satu cikgu tukang double bass atau double bass. Buat cikgu tu buat. Dia tolong buat, bagi upah sikit aja dia buat. Ada drum, bass, accordion, gitar, apa lagi, trumpet yang kawan saya tu kan, trumpet. Cukuplah jadi satu band. Tapi penyanyi siapa tu Haji waktu tu? Penyanyi zaman tu isteri saya. Kenal dari situlah. Sampai tak ada lah. Dan apakah muzik yang sering dibawakan terutamanya dalam majlis-majlis perkahwinan di Selama Perak tu? Kumpulan zaman tu kita copy radio je. Apa yang keluar di radio itulah bahannya. Kita sekali tak mungkin nak rakam pun tak ada bahan. Nanti tunggu lain program keluar kita dengar. Itulah bahan. Bolehlah akhirnya dapatlah lagu tu. Itulah bahan sumber untuk dapat dia punya muzik-muzik yang dimainkan, repertoire lagu-lagu tu. Saya melihat bahawa pada ketika itu di awal-awal Tuan Haji berkecimpung dalam bidang muzik lah, saya boleh katakan adalah di Selama Perak, dan Tuan Haji tentu saja bertemu dengan pasangan Tuan Haji, seorang penyanyi ketika itu, menyampaikan lagu-lagu Melayu, lagu-lagu asli keroncong, dan juga bukan hanya lagu Melayu, saya fikir lagu-lagu dari luar negara juga Tuan Haji mungkin dari Amerika ketika itu. Tak ada. Masa tu tak ada. Tak ada ya. Jadi masa tu kita purely kalau lagu asli, kita main lagu-lagu asli zaman tu dah ada dah. Lagu-lagu Tudung Periuk, Seri Mersing, Seri Bentan, semua ada dah. Yang orang budak-budak sekarang ni tak tahu tau. Walaupun dengan bahan-bahan semua, tapi dia kata Seri Tambak macam mana bunyi lagu tak tahu. Sedih lah. Itu yang jadi misi saya untuk lagu-lagu
tradisional ni. Malaysia. Keroncong dan asli Melayu. Bukan Melayu asli. Tak boleh cakap tu. Melayu asli lain kan? Dengan asli Melayu. Saya tak tahulah orang sekarang ni lagu Melayu asli. Lagu Melayu asli yang saya tahu ada dekat Gombak. Jadi Tuan Haji mengatakan yang betulnya yang sesuai dan yang sewajarnya adalah lagu asli Melayu. Yang merangkumi lagu-lagu seperti Tudung Periuk, Gunung Bentan, Gunung Banang, Mas Merah, Laksmana mati dibunuh. Ini lagu asli Melayu. Lagu asli Melayu. Bukan lagu Melayu asli. Serupa juga keroncong. Kita tak kata lagu keroncong. Tak. Kita mesti kata irama keroncong Malaysia. Tak mahu keroncong. Lagu keroncong. Irama, lagu ini dalam bentuk irama keroncong Malaysia. Pasal kita ada bahasa Malaysia. Bahasa India. Bahasa Cina. Bahasa Indonesia. Lain. Tapi tak serupa. Macam nak sama, tapi tak serupa. Kan kalau kita dengar keroncong Indon, kita dengar keroncong Malaysia, tak sama. Lain. Dari segi nyanyian, sebutan, melodi, main, lain. Okey. Tuan Haji telah pun bercakap tentang muzik keroncong ataupun irama keroncong Malaysia. Itu dia. Mungkin saya juga penggemar dan penyanyi lagu-lagu keroncong ni. Mungkin saya pun nak tahu juga dan tentu saja penonton podcast pun nak tahu juga siapa yang initiate ataupun yang memperkenalkan konsep irama keroncong Malaysia ini. Kerana apa yang saya ketahui setakat yang saya belajar selama ini Tuan Haji adalah keroncong tu asalnya memang dari Indonesia. Tapi apakah ketika itu influence ataupun pengaruh dari masyarakat Indonesia yang sudah berhijrah ke Tanah Melayu, Tanah Melayu itu membawa budaya mereka dan sebagainya, itu sudah membentuk ataupun membentuk juga sebenarnya masyarakat yang boleh bermain keroncong di Malaysia ni. Menurut Tuan Haji, siapa yang memperkenalkannya? Betul juga, kita akui yang keroncong ni bukan dia tumbuh di tanah kita, tanah Malaysia. Dia datang daripada Indonesia. Dia turun ke Johor tau. Pasal zaman tu Belanda sedang menjelajah Indonesia. Jadi mungkin pelarian, orang nak cari kerja datang sini, macam-macam lah. Jadi ramai datang. Tapi tumpuannya dekat Indonesia dengan Johor tu. Melalui Batam kan? Very close. Pulau-pulau tu kan? Jadi masa tu keroncong bukanlah bunyi macam hari ni. Dia very primitif lah kan. Tapi keroncong zaman tu. Dan umur keroncong di Malaysia pun saya ingat hampir ataupun entah lebih pada 100 tahun. Mungkin di tahun 1920. Saya ni 34. Maknanya sebelum tu dah ada. Kurang-kurang 20 dah ada dah. 1920 dah ada keroncong. Saya percaya yang itu. Masa bila saya dah tahu sikit pasal muzik, banyak keroncong di sebelah selatan sini Johor pun banyak. Di Selangor ni. Sini banyak. Termasuk di Perak, tak tahulah, saya pun tak berapa tahulah Perak. Tapi saya tahu keroncong ni banyak di Selangor. Hari ni di Selangor satu pun tak ada. Nak ada pun kena kumpul-kumpul lah, panggil halo boleh tak main halo. Saya rasa kumpulan keroncong tu ada Tuan Haji, tapi bergantung kepada permintaan mungkin. Saya rasa begitu. Betul. Permintaan ni maknanya market lah. Ya, tentu saja. Market tak ada. Jadi kita kena create market tu.
Bukan market, kita kena create keroncong dulu. Jangan menunggu ya. Keroncong hari ni, bukan keroncong dulu. Where people read music proper. Jadi bunyi hasil music tu disiplin lah, very well disciplined. Sedap bunyi dia. Jadi itulah apa yang saya tak tahulah, kita orang punya misi, keroncong yang penting sekarang ni, saya nak buat satu perjuangan. Apa dia? Misinya untuk revive. Pasal ni keroncong ni dah letih dah. Sakit. Dan evolve. Perkembangkan. Improve. Pasal kisah sekarang dah banyak orang pandai muzik. So ini masa dia. Sebab itu saya tak tahulah, saya jadi I'm very passionate lah berkenaan dengan ni. Tak tahulah, program saya dah buat 2 kali, 3 kali, okey. Tapi nak berterusan tu susah sikit. Sebab problem kewangan lah. Pasal benda ni, mana siapa nak main beri? Kan? Pemuzik, penyanyi, penulis lirik, penulis lagu, penggubah lagu, tempat main, semua duit. Tapi saya ingat benda ni tak perkara kecil sajalah. Dia belum sampai masa dia. Macam kita peram buah pisang kata, dia belum nak masak apa, kita peram. Satu kali dia masak, semua dia masak. Sekali dah masak, semua masak. Masak. Okey, Tuan Haji, mungkin kita nak patah balik sedikit di mana pada ketika Tuan Haji melanjutkan pengajian di maktab perguruan. Mungkin boleh ceritakan sedikit maktab perguruan mana yang Tuan Haji ikuti? Saya mengajar di lepas habis di teknologi pendidikan, Kementerian Pelajaran. Okey. Saya minta jadi pensyarah. Memang dia orang nak lah. Masuk maktab perguruan Islam. Sekarang ni Institut Perguruan Islam. Di mana tu Haji? Di situ. Muzik bukanlah kita nak ngajar dia orang muzik apa ni proper, apa ada adat, tak ada. Nyanyi saja. Nyanyian saja. Nyanyi dengan nota lah. Jadi banyak lagu-lagu nasyid. Di situ banyak saya tulis lagu nasyid. Malahan lagu apa ni, pembukaan tilawah tu, Al-Quran nama lagu tu, memang lagu saya. Lagu antarabangsa. Dia mesti pasang tu. Kitab Al-Quran, kitab memimpin ummah. Yang ada macing-macing tu. Kitab Al-Quran, kitab memimpin umat. Dari situ saya kena adjust kepada keperluan tempat tu lah. Maktab perguruan Islam. So banyak lagu nasyid saya menulis. Daripada tak tulis lagu satu pun lagu nasyid. Tapi kan Tuan Haji, ada pandangan yang mungkin pada ketika itu orang melihat muzik ni satu perkara yang sangat tidak diterima ramai. Mungkin kalau berbanding dengan muzik nasyid ataupun lagu-lagu dakwah. Pada ketika itu bagaimana Tuan Haji meletakkan diri Tuan Haji itu dikelilingi masyarakat yang mungkin agak sukar untuk menerima ataupun kalau tu orang main muzik sudah memandang memandang serong ataupun apa yang boleh kita lakukan dengan hanya bermain muzik. Sebenarnya di maktab perguruan ni semua penonton dia datang dengan
apa ni, dia punya background agama. Semua pensyarah selain pada pensyarah lukisan, pensyarah yang lain pada bidang, saya dalam kalangan tu lah. Tapi saya tulis ni untuk negara. Dia memang tak kata apa pun. Ajar 40 orang, 50 orang nyanyi. Laki perempuan campur. Tak kata apa pun. Tapi atas nama masa tu Maktab Perguruan Islam lah. Maktab Perguruan Islam. Dia dapat sokong. No problem. Tak ada masalah tak ada masalah. Yang masalahnya saya ingat zaman tu yang sangat ketara, bahan muzik, alat muzik yang digesek tau. Macam violin tu kan. Itu kira macam pada dia orang tu kira berdosa lah. Tak tahu pasal apa, tak tahu. Sampai hari ni pun saya tak tahu pasal apa. Gesek tak boleh. Petik, kalau tiup macam mana? Cuma masa ketika itu masyarakat melihat instrumen seperti violin yang menggesek tu menjadikan tak boleh. Dipandang negatif lah. Tapi sekarang tak gaduh dah. Sekarang tak gaduh, tak sampai gaduh dah. Sudah ada pemahaman mungkin. Orang sekarang belajar lagi violin. Ya, betul. Belajar lagi violin. Jadi Tuan Haji mungkin boleh ceritakan sedikit lah ketika evolusi ataupun perkembangan mungkin sebagai seorang komposer, penulis lirik, penulis lagu, mengarang lagu dan sebagainya sehingga ke hari ini. Alhamdulillah Tuan Haji terus aktif sebenarnya. Untuk makluman para penonton, Tuan Haji seorang yang masih aktif lagi menulis lagu-lagu Melayu dan juga keroncong Malaysia. Dan mungkin saya nak korek sedikit Tuan Haji. Boleh. Tentang ketika tahun 1980-an ketika itu sebab saya juga menekuni pencapaian Tuan Haji dalam pelbagai pertandingan, pengiktirafan bekerjasama dengan penyanyi handalan penyanyi popular Malaysia pada ketika itu. Jadi bagaimana Tuan Haji tu melihat industri muzik Melayu di awal ataupun pada tahun 1980-an. Kerana saya ingin merefleksi bahawa perkembangan pendidikan muzik hanya berlaku dan bermula pada awal 1980-an. Betul. Ya, jadi bagaimana Tuan Haji melihat perkara ini dari segi pendidikan, education dan juga di dalam industri muzik itu sendirilah. Bagaimana Tuan Haji melihat perkembangan ini ketika di awal dan pertengahan 1980-an? 80-an. Ya. Sebenarnya masa tu betul macam kata doktor, muzik ni memang jadi larangan lah dalam tak tahulah bahas antara yang boleh dengan tak boleh. Tapi walau bagaimanapun benda ni di sekolah dah ada mula program nak belajar muzik bagi budak-budak sekolah rendah. Dah ada. Jadi saya rasa dari situlah tumbuhnya yang budak-budak dulu, yang kanak-kanak dah jadi orang muda. 20-an, 30-an kan. Jadi orang ni yang berkembang, dia kotak dia, anak dia, cucu dia. So sekarang ni alhamdulillah saya tengok banyak dah. Saya dah cucu saya seorang belajar muzik masih di UiTM lagi. Bidang muzik? Violin. Ya. Violin performance. UiTM. So I nak pass over to him lah. Dia buat master dia sekarang ni. So saya ingat zaman juga akan menentukan. Apapun dia makan masa kan. Tapi dia kena berterusan. Terus. Jadi itulah saya rasa benda ni macam podcast ni, dia ada program buat akib muzik Perak. Saya doakan dia akan sampai ke satu tahap di mana Perak bukan setakat akib, dia ada museum
muzik Perak. Ya. Jadi tak tahulah apa kita nak isi tu. Ya. Kalau kata jadi museum, apa nak bubuh dalam museum tu? Kan? Ya. Takkan kita nak bubuh lagu pop, muzik Perak pula tu. Ya. So kita kena ada bahan. Ada identiti lah Tuan Haji. Identiti tu penting. Ya, betul. Ya, sebagai anak jati Perak anak jati Perak Tuan Haji sendiri pun orang Perak. Ya. Okay. Tak rindu ke Tuan Haji nak balik kampung? Ada lagi saudara mara di Perak? Macam mana? Ada lagi saudara mara di Perak? Masih ada. Ya. Adik saya ada sana lagi. Oh ya. Bermain muzik juga. Dalam adik-beradik Tuan Haji siapa yang bermain muzik? Main muzik. Ya. Abang saya ada seorang. Tak ada dah. Lain tak ada lah. Ya, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak bagaimana? Anak-anak ada seorang. Ada 2 orang yang seorang tu main cak. Keroncong punya alat muzik tu. Cak. Bersama dengan saya ada beberapa instrumen keroncong. Dan mungkin kita nak Tuan Haji mainkan untuk kita. Kalau benda ni tak tune lah. Tak apa, kita tunjuk dulu Tuan Haji. Yang mana satu alat yang dikatakan cuk, yang mana satu dikatakan cak tu boleh sini. Kenalkan. Bersama-sama saya kita ada 2 instrumen muzik keroncong. Yang penting. Yang penting saya rasa yang membawa apa? Memberikan warna kepada rhythm kepada muzik keroncong ni. Silakan Tuan Haji. Mungkin boleh ceritakan ni apa sebenarnya ni? Ini sebenarnya nama dia apa ni? Cuk. Yeah. Dia tali dia nylon. Dia punya tuning dia lebih kurang macam gitar je. Lepas tu dia main chord tekan macam gitar. Macam gitar cara main. Tekan macam gitar tapi tak strum. Ni strum. Okay. Dia petik. Ya. Dia ikut lagu lah. Dia ada cara cara mainnya pun ada caranya lah ya. Ni lah, ni petik. Ya. Petik ikut dia ni bertulis ni. Ya. Ikut aliran lagu tu. Ya. Baru sama dengan orang lain. Okey Tuan Haji, tadi Tuan Haji kata Tuan Haji bercakap tentang satu alat muzik yang dinamakan sebagai cuk. Okey, saya bersama dengan saya ada 2 instrumen keroncong tapi saya tak pasti yang mana satu cuk atau satu lagi cak. Okey. Mungkin saya nak ambil satu dulu alat muziknya bersama saya kat sini. Okey, ini apa dia Tuan Haji? Mungkin boleh ceritakan sedikitlah yang ni. Ini kita nama dia Cuk. CUK. Tak tahu pasal apa cuk. Saya pun mana datang cuk tak tahu. Dia tak bunyi cuk dah, dia bunyi teng 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 teng. Dia petik satu-satu. Petik, dia tak strum macam gitar, tak. So dia tali ada 3 saja. 3 nylon, plastik. Jadi ini sendiri punya. Jadi saya benda ni kalau kita nak beli di sini tak ada. Tak ada Tuan Haji Susah nak dapat Ya. Kena pergi sana. Okey. Ini Tuan Haji beli ni tahun bila ni? Cuk ni. Ini saya beli lama dah ni. Ya, tapi nampak masih lama dah ni. Bagus lagi. Ni satu syarikat Kabul nama dia. Ya. Kabul, satu syarikat. Ya. Indon lah. Di Indonesia. So, inilah. Dia petik itu. Ini saya tak boleh main. Saya tak main ni pun. Yeah. Tapi cara main tu, dia pakai plektrum. Petik lah. Body dia ni tebal sikit tau. Tebal sikit tebal. Ada satu lagi, kawan dia juga. Tapi nama dia Cak. Kebetulan mungkin saya ada satu lagi alat muzik. Dia nipis. Okey. Biar saya ambil satu Tuan Haji. Satu lagi. Ini tak tahulah, mungkin ni yang dikatakan sebagai cak Tuan Haji? Dia lah ni. Ni cak lah. Kurus sikit ni. Nipis nampak? Macam saya lah, kurus. Nipis. Tali dia pun
bukan nylon. Dia tali gitar. Bunyi besi. Ini dia memang dia main kalau strum. Saya pun tak main benda ni. Ini cak Tuan Haji Cak. Dia strum. Dia strum pun bukan beat yang jatuh. Dia beat di atas. Macam 1 di bawah dah. 2, 3, 4, 1. Jadi dia main 1 di atas. Cak. 1, 2. Off beat. Beat kita di bawah ni kan. Dia off di atas ni. Dia ni off beat. Dia tak sama dengan ni. Tali lain, main pun lain, tuning pun lain. Tapi kedua-duanya Tuan Haji dapatkannya dari? Mesti ada dalam keroncong. Dua-dua. Mesti ada tak boleh salah satu. Dia ada lagi 2, ada satu lagi dia mesti ada cello. Cello lah. Cello nak cerita macam mana? Cara mainnya pun duduk kan? Bentuk dia macam violin, macam biola, tapi dia duduk, dia gesek macam ni. Dia tak gesek, dia petik juga. Untuk keroncong dia petik. Dia petik juga. Dan mesti ada satu bass yang besar tu. Double bass. Double bass. Ataupun bass, tak kira lah. Bass hari ni, electric bass. Boleh lah. Itu 4 mesti ada. Gitar kena ada tak Tuan Haji dalam muzik keroncong? Dia basic ni ada 7 semua tau. 4 ni. Ni 4. 1, 2, cello 3, bass 4. Dia mesti ada gitar 1. 5. Nama dia main gitar pun kita kata gitar keroncong. Gitar keroncong. Dia ting tong 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 ting tong. Dia ikut dia lagu tu. Gitar, flute 1 dengan violin. 7. Orang ni bawa lagu. Yang 3 tu rhythm. Yang 4 tadi rhythm. Jadi ada 7 instrumen yang wajib basic, ada. Mesti basic ada. Yang perlu ada dalam mesti ada baru jadi keroncong. Kalau tidak, tak jadi keroncong lah. Nak jadi apa tak tahu lah. Kalau masukkan harmonium apa jadi Tuan Haji? Masukkan harmonium. Habislah tak sesuai lah langsung. Nak jadi apa jadi razal lah. Gitulah. Jadinya kalau tadi Tuan Haji katakan bahawa penggunaan double bass, alat muzik double bass itu boleh digantikan dengan gitar electric bass Itu menunjukkan pemahaman saya bahawa muzik ini boleh disesuaikan bergantung kepada keperluan semasa. Dan juga mungkin permintaan, keperluan semasa, keadaan sekarang Tuan Haji, dan juga praktikalnya nak betul. Bawa double bass tu yang besar dan sebagainya kan Tuan Haji. Lagipun saya pun tak tahulah, keroncong ni memang dipandang second class lah. Tak tahu apa pasal. Jadi saya nak naikkan supaya dia boleh sama dengan muzik mana pun. Especially kalau muzik datang dari barat apa semua kan. Kita tak kurang, tapi kita mestilah improvekan kita punya keroncong tu. Tapi kan Tuan Haji, pasti ada sebab kenapa masyarakat kita melihat muzik keroncong ni mungkin di kedudukannya mungkin lebih bawah. Tapi kenapa jadi keadaan itu? Mungkin Tuan Haji melihat masyarakatnya. Kita tak boleh salahkan muziknya. Kalau tanya saya, dari pandangan saya, satu, kita punya lagu keroncong tak sedap. Tuan Haji janganlah cakap macam tu. Saya suka muzik keroncong Tuan Haji. Lagu-lagu keroncong lokal made in Malaysia tak boleh lawan lah dari Indonesia. Tapi kita tak boleh lawan sana pasal dia lebih senior. Tentu saja. Dia lebih awal. Lebih awal. Tak boleh kejar dia. Tapi kita tak bolehlah duduk di tempat yang lama juga. Kita mesti naikkan. Pasal tu saya kalau boleh, kita kena banyak lagu baru.
lagu keroncong. Tak ada siapa tulis. Itu tidak dinafikan Tuan Haji. Memang susah komposer sekarang ni nak tulis keroncong. Nak tulis muzik keroncong. Takut kalau dia tulis bukan keroncong tau. Macam keroncong tapi bukan keroncong. Jadinya apa Tuan Haji? Nak panggil pasal apa? Keroncong ni ada 4 jenis keroncong. Lagu tu. Ada ini keroncong ni, ini keroncong satu ni ada 4. Apa dia tu Haji? Satu. Keroncong Istanbul. Pernah dengar? Pernah. Untuk saya pernah dengar. Misal contoh lagu, tapi nak sebut lagu di Indonesia lah. Tak apalah, itu sebagai contoh. Keroncong Morisco. Oh, jikalau Tuhan mendengarkan ini. Lagu kegemaran saya. Tera betul dah sebut nama. Morisco. Macam radio lah. Petik bunyi terus. Lagu kegemaran saya tu Haji. Itu Istanbul. Lepas tu kita ada keroncong asli. Istanbul asli. Yang keduanya keroncong asli. Dia 3 rangkap. 3 verse. Verse pertama 4 baris. Sini kata 4 baris. Verse kedua chorus. Terus masuk chorus. Chorus tu berapa baris? 5. 5 baris. Lepas tu dia tutup dengan rangkap ketiga. 4 baris. Ada 3 rangkap. Ini keroncong asli. Contohnya? Contoh. Lokal punya. Ataupun dari Indonesia pun tak apa-apa yang bagi memudahkan penonton kita nak kenal. Tak ada. Tak pasti yang mana contohnya. Tak boleh recall cepat dah. Nak kena buka buku apa semua lagi lah. Tapi yang keduanya itulah keroncong asli. Keroncong asli. Kalau nak contoh yang selalu orang dengar, misalnya keroncong Senjakala. Tahu? Keroncong Kemayoran. La 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 la. Ini asli. Keroncong asli. 2. 3. Keroncong langgam. Yang ketiga keroncong langgam. P. Ramlee, dia dalam masa hayat dia tulis 3 lagu ke 4 lagu je. Satu, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Wah, dahsyat ya. Ibu hebatlah. Negara Malaysia. Satu. 2. Alunan biola. Tahu? Alunan biola. Tahu? Da 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 da. Alunan biola kan? Terror lah. Alamak tu Haji. Saya peminat keroncong sebenarnya. Saya peminat sebut dia tahu. 2. 3. Udar dan Dara. Tahu kan? Lagi satu apa? Lagu-lagu ini banyak dimainkan dalam filem-filem. P. Ramlee sempat tulis 4 lagu. 4 lagu saja. Dalam panjang hayat dia 4 lagu. Dia sibuk. Bukan tulis lagu saja. Masa saya tulis lagu saja. Okey lah, take your time. Dia melakon, skrip, kamera, semua dia check. Pengarah kan, dia semua dia check. Dia sempat tulis 4 lagu. 4 lagu je. Yang ini adalah keroncong jenis langgam. Pertama Istanbul, kedua asli, ketiga langgam. Yang keempat tu Haji? Yang keempat ni kita boleh kata dia macam keroncong moden. Atau keroncong lagu-lagu popular, kreatif. Dia luar pada 4 ni. Apakah ini contohnya seperti lagu-lagu popular, lagu pop yang dikeroncongkan? Lagu itu termasuk dalam kumpulan ini. Yang kita boleh kata dia jenis lagu apa ni, kreatif ataupun keroncong moden. Kalau yang lagu Selamat Tinggal Bungaku? Itu langgam. Dia punya nada minor, dalam key minor. Itu Johar Bahar. Saya pun teringat bila Johar Bahar ni memang dulu dia memang ada satu grup keroncong. Dia memang pegawai di RTM, bahagian library ni, record.
dia ada grup keroncong. Saya terlibat dengan dia. Jadi satu ketika tu zaman 90-an lah, 1990 sampai ujung 98. Kita buat tiap-tiap minggu ada keroncong. Keroncong orkes keroncong irama Malaysia. Orkes keroncong irama Malaysia. Jadi saya terlibat dengan dia. Dari situ yang saya banyak terlibat keroncong dan saya menulis dan arrange lagu untuk keroncong. Pasal kita main tiap-tiap minggu saya tulis 2. Dia tulis 2. Lepas tu ada seorang lagi. Lepas tu kita main lagu-lagu Indon lah. Ya. Aktifnya Tuan Haji waktu jadi tu? Saya terlibat secara langsung lah. Ya. Sampailah hari ni. Tapi hari ni taklah hari-hari main muzik. Yeah. Ada masa, ada program mau kita main kan. Yeah. Betul lah. Baik, Tuan Haji, kita boleh teruskan dengan saya pun mungkin penonton pun nak tahu juga mengenai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh kerajaan ataupun badan-badan yang menganjurkan pertandingan keroncong ataupun nyanyian lagu-lagu Melayu ni lah, muzik Melayu ni, Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji melihat bagaimana perkembangan muzik Melayu, keroncong atau apa-apa saja yang berkait itu dan pertandingan. Apakah relevannya pertandingan ni dianjurkan? Apakah tak perlu ada? Apakah masih perlu ada? Dan juga konsert. Sebab baru-baru ini, mungkin beberapa tahun yang lalu, bukannya terlalu lama tapi dalam 1-2 tahun kebelakangan ini, Tuan Haji terlibat dalam satu konsert ya. Konsert keroncong Irama Malaysia. Okey, mungkin itu kita akan dengarkan kemudian, tapi saya nak tahu juga relevannya pertandingan yang dianjurkan. Apakah perlu ada pertandingan-pertandingan yang bidangnya? Pertandingan nyanyi, contoh nyanyian, menulis lagu. Ya, apa-apa saja bentuk pertandingan. Apakah penting? Ini penting tak? Saya rasa benda ni sangat perlu. Kerana itulah gelanggang. Bila macam kita, budak-budak kita yang belajar silat, bila dia penutup tamat kursus tu, dia buat pertunjukan silat. Ada hadiah, ada macam-macam lah ada. Sebagai semangat kumpulan lain pun datang tengok. Jadi itulah gelanggang dia untuk penulis-penulis lagu, penyanyi, pemain muzik, tempat dia datang berkumpul untuk tunjuk dia punya talent dia. Nombor satu sekali, saya rasa benda ni kita mesti ada pelapis lah. Pelapis yang telah didedahkan dengan muzik keroncong. Dah diajar macam mana nak main alat-alat keroncong. Basic. Tapi sampai hari ni tak ada. Tu sayangnya. Bila saya nak cari orang main ni pun susah lah. Mungkin boleh adakan kelas Tuan Haji. Kena ada kelas ataupun satu tutorial center. Kan? Tapi ialah bila sebut tutorial, nak beli barang. Tentu nak bayar kelas. Jadi tak tahu macam mana benda ni nak kita solve. Susah lah. Tapi saya ingat bukanlah ini jalan buntu kan. Tak boleh buat apa. Kita duduk diam sudah. No. Kerana saya melihat begini Tuan Haji, saya melihat bahawa pertandingan yang sering diadakan kebelakangan ini ataupun tahun-tahun ini adalah pertandingan yang berunsurkan popular, music popular ya, yang di mana mungkin kita boleh kaitkan dengan kemasukan muzik dari pop Korea, pop Korea kan, dan juga muzik dari lagu-lagu yang dari Korean film, dari Jepun, dan juga lagu-lagu, tentu saja lagu-lagu dari Eropah. Tapi bagaimana dengan muzik Melayu ni di Malaysia? Muzik di rantau inilah, begitu. Kita punya muzik di sini belum sampai ke tahap macam mana yang tahap Korea. Kan, dia orang terlampau agresif lah. Baru boleh dapat benda ni. Kita tak ada program. Kalau you nak buat sendiri lah.
Tak ada siapa nak tolong. Jadi bila tak ada bantuan tu, biasanya orang nanti dia step back. Tunggulah. Sampai bila-bila. Mungkin dikaitkan juga dengan cara kita berfikir, Tuan Haji, masyarakat kita ni. Terutamanya saya tak nak cakap bangsa lain, tapi masyarakat Melayu kita lah. Di mana melihat mereka mengambil, mencari jalan mudah. Mereka pun nak berjaya pun mencari jalan yang mudah, nak cepat. Betul. Tidak melalui prosesnya, macam bermain alat muzik ni. Saya fikir anak-anak zaman sekarang pun tak mahu lagi dah. Tak kenal dan tak mahu bermain alat-alat muzik. Saya boleh katakan ini sebagai alat muzik yang langka untuk dimainkan dalam kalangan generasi muda ini. Dan ini ada satu kebimbangan juga, Tuan Haji. Ya, kebimbangan untuk anak-anak takut muda. Semua orang yang tahu main gitar je, budak-budak kita main gitar je. Itu pun main gitar pun dia tak kenal nota-nota muzik ni. Tidak. Dia pakai hearing je. Jadi tak boleh pergi jauh. Tapi Tuan Haji, bercakap tentang belajar sendiri, hanya belajar daripada pendengaran, saya rasa itu satu kelebihan orang Melayu. Saya melihat itu betul. Dari sisi yang positif lah. Tidak hanya orang Melayu dulu pun tidak pergi ke kelas belajar muzik, tetapi kerana pendengarannya yang tajam, yang jiwa kemelayuan itu ada elemen sentimental, muzik dan sebagainya, itu sangat berkait, Tuan Haji. Menurut saya begitu. Tapi betul. Dengan sekarang ni pun kita melihat cara untuk kita belajar muzik pun tidak hanya secara formal tetapi informal. Informal tu sangat mempengaruhi juga, Tuan Haji. Macam Tuan Haji sendiri pun belajar secara informal awalnya, kan? Informal ni boleh lah juga kita anggapkan satu cara belajar. Tapi dia memakan masa lama lah. Itu saja, Tuan. Dia tak ada sistem. Ya, tak ada sistem, betul. Tak ada sistem. Tak boleh lawan yang ada kurikulum yang tersusun. Maknanya untuk penggal ini dia mesti habiskan ini. Ada targetnya. Ada jadualnya. So for informal itu dia mesti setahun. Lagu tu juga dia main. Macam tu juga 10 tahun ke depan pun dia main macam tu juga. Okey. Tuan Haji, tadi kita dah bercakap tentang pentingnya sesuatu pertandingan itu diadakan. Okey, sekarang kita nak menyentuh tentang industri konsert. Kerana baru-baru ini saya membaca tulisan-tulisan di akhbar yang mengatakan sekarang Tuan Haji, tahun-tahun inilah selepas pandemik, ada industri konsert di mana kerajaan menggalakkan masyarakat seni, masyarakat golongan muzik ini untuk mengadakan konsert dan menarik, menjana pendapatan dan sebagai salah satu produk pelancongan untuk datang. Mungkin Tuan Haji melihat kepentingan konsert untuk muzik Melayu, dan juga boleh menyentuh sedikit sebab kita pun bekerjasama dengan podcast ini, mungkin boleh kaitkan juga dengan elemen-elemen identiti Perak dalam konsert-konsert muzik Melayu. Betul. Kalau audience kita targetkan kepada pelancong, dia punya muzik pun hebat. Jangan kita main lagu dia. Lagu barat, kita main lagu barat, yang datang orang barat ni, kampung aku, anak aku main, dia kata anak saya main macam ni. Kita nak dengar you orang punya. Keroncong lah. Asli, Inang, Zapin, macam-macam lagi boleh buat. Jadi kalau Perak tu macam mana? Mungkin Tuan Haji boleh ada sedikit elemen-elemen identiti muzik Perak tu nak dimasukkan dalam sebagai orang Perak, kan? Mestilah rindu kepada budaya ataupun, saya tak pasti, mungkin saya pun mempelajari juga tentang identiti Perak menerusi muzik ni. Melagu-melagu Melayu, dialeknya, logatnya, macam tu. Saya rasa itu satu perkara yang menarik. Saya kena mengaku yang saya ni taklah sebegitu mahir dalam muzik Perak. Yang saya tahu Dabus bukan muzik. Hebatlah tu Tuan Haji, dah tahu juga tu. Tahulah, tapi dia bukan muzik. Dia permainan, ya? Tarian. Tari. Cucuk goncang. Tari Dabus, ya, dikatakan Dabus. tari Dabus.
patut kita kena ada orang buat research lah benda-benda macam ni. Yeah. Macam kalau boleh, macam Puan Hanim, kita kena ada research lah. Buat satu tak tahulah dibuat di universiti UPSI ke? UPSI boleh buat. Boleh. Patut dia orang buat research lagu-lagu Perak. Ya. Tak ada. Sampai lah ni saya tak tahulah apa dia lagu Perak. Ya. Lagu Seri Mesir bukan lagu Perak. Ya, dia keseluruhan muzik semua Melayu. Punya. Ya. Jadi saya tak berani nak cakap lah pasal lagu-lagu Perak ni. Ya. Tapi alangkah ruginya kalau kita tidak membuat satu penelitian seperti yang Tuan Haji katakan tadi. Penting juga kalau kita untuk memperkasa dan juga mendalami identiti Perak itu dalam lagu-lagu. Ya, betul. Okey, Tuan Haji, kita masih lagi nak bercakap lagi tentang penglibatan Tuan Haji dalam industri muzik, terutamanya muzik Melayu dan keroncong. Menurut Tuan Haji, pandangan Tuan Haji sendiri, ada tak perbezaan muzik keroncong yang dibawakan dalam elemen konsert, dibawakan dalam bentuk yang besar-besaran ni, dan juga muzik keroncong yang hanya asas ataupun hanya 7-8 pemain? Apakah ada perbezaan? Memang berbeza. Sangat berbeza. Sebab satu, pemuziknya, kalau yang konsert ni sekurang-kurangnya dia datang dalam 40-50 orang. Yang melibatkan banyak alat bertali yang geset. Alat bertalinya pula semua family dia ada di situ. Violin, biola, cello. Ya. Bukan satu cello. Kurang-kurangnya 3. Dalam konsert? 2-3. Ya. Yang ni, 3 orang. Yang violin ni lagi ramai lah. Ya. Lepas tu ada alat bertiup, alat tiup kayu nama, woodwind. Alat tiup kayu. Alat tu dibuat daripada kayu. Misalnya contoh, clarinet, oboe. Ya. Tahu ha? Tahu. Basun. Dia panjang macam tu, bulat. Tinggi bawa. Dia bulat besar ni. Ya. Batas, ada pipe dia ada ke mulut. Dia main macam ni. Ya. Basun. Lepas tu mungkin saya belum pernah pakai harp. Harp, ya. Kan, harp. Saya tak pernah pakai pasal mahal. Nak panggil dia, kita kena tanggung dia punya transport dengan insurans. Takut jatuh, pecah. Yang besar tu kan, juga harp tu kan? Yang tali banyak tu. Ya. Tapi dia main macam ni kan. Yang sering dalam lagu-lagu Cina tu Tak juga. Ya. International. Ya. Jadi dengan elemen-elemen pelbagai alat muzik ini, bunyi dah lain. Betul, mesti diubah ataupun di-arrange. Macam mana yang 5 orang tu patut main. Dia bukan 1, 2, 3 semua main. No. Dia terpulang pada penggubah ataupun arranger lagu tu. Dia nak riuh ke muzik tu ataupun dia kena study lagu. Basic lagu tu. Tema dia apa dia? Dia kena tahu. Lepas tu dia kena pasang introduction sebelum nyanyi. Takkan orang sekarang Dr. Masya akan menyanyikan lagu Senja Kala. Terus Senja Kala. Tak boleh. Keluar tu dah bunyi muzik tu. Muzik tu intro. Introduction for your song. Kurang-kurang dia ada 10 ataupun 8 bar. You sempatlah berjalan, patah balik. you dah tahu dah lagu ni nak habis, pergi dekat mic. Lain sound dia. Bunyi lain. Semua bertulis. Hinggakan yang main tadi alat tu pun bertulis. Jadi bunyi dia memang tersusun lah. Tapi pada orang yang pakar lah. Yang susun pakar, main pun pakar. Baru dapat dia punya hasilnya. Hasil.
Ya. Jadi berbeza pula dengan yang grup asas. Ya. Grup asasnya ada 7 orang saja. So sound dah jadi kecil lah. Dia ada rhythm dengan pengisi masa penyanyi habis satu ayat, misalnya Kuala Lumpur ting tong ting tong ting tong ting tong, dia masuk. Negeri apa? Negara Malaysia. Malaysia. Ting tong ting tong ting tong ting tong. Dia isi tempat-tempat kosong tu aja. Oh ya. Cara main pun berbeza. Yang mana boleh lawan kau orkestra. Pasal tu saya kalau mau, you orang mau full orkestra. Supaya kita nakkan penonton atau masyarakat, bukan masyarakat Melayu, semua masyarakat yang ada di Malaysia ni mengatakan keroncong ni ada standard lah. It's presentable dekat stage di luar. Boleh pergi Albert Hall kau nak pergi. Ataupun nak pergi Opera House. Why not? Tapi janganlah bawa yang 7 orang tu. Opera House besar PJ ni. Bawa 7 orang lah. Tak sesuai lah pula. Korang mana boleh. Full orkestra. Kerjasama daripada pelbagai pemain muzik yang lebih besar. Tentu saja melibatkan bajet yang besar juga tu Haji. Bajet besar lah. Tapi saya melihat tu Haji, tentu saja kita nak mencipta sesuatu karya tu, memanglah kalau kita tak boleh ataupun tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan kita mendanai penganjuran program ataupun konsert-konsert keroncong ataupun lagu Melayu ni, secara besar itu menjadi satu nilai tambah kepada budaya kita juga Tuan Haji. Nilai tambah, maksud saya adalah nilai tambah ni membawa sesuatu kelainan daripada yang tradisi yang 7 orang ni, tetapi untuk mengangkatnya dalam lebih peringkat yang international, prestige, yang lebih prestige. Bukan mengatakan muzik yang 7 yang asal, yang tradisi ni tidak berprestige, tapi kita nak membawa nuansa yang sedikit berbeza. Betul. Yang sesuai dengan peringkat yang pihak zaman sesuai sekarang dengan kan, yang zaman sekarang lah Haji. Okey, Tuan Haji, saya nak tanya juga, setakat hari ini sudah berapa banyak tulisan ataupun karya Tuan Haji hasilkan? Lagu, karangan ataupun lirik lagu, gubahan lagu, penglibatan Tuan Haji sebagai konduktor orkestra. Boleh tak kongsikan kepada kita di podcast? Kalau saya pun tak ada rekod dia. Kan? Tapi yang saya ingat yang akhir ni, satu yang dekat kita buat di Istana Budaya. Lepas tu sebelum tu pun saya buat dekat Matic Kuala Lumpur. Hak itu kira produk lah ya. Dari segi keroncong kita, saya dah angkat lah. Tapi saya tak mau dah turun. Tak mau dah balik ke asal kerung-kerung. Tak mau lah. Saya nak pergi, nak angkat lagi kalau boleh. Bukan saya seorang. Ya, budak-budak yang pelapis ni mesti datang angkat. Dia lah ambil tempat saya. Sebab Tuan Haji sudah meletak standard di situ kan. Tak usahlah kita nak turunkan dia takkan lagi. Kita nak turun. Jadi ini bukan, tapi itulah mission saya untuk menaikkan benda ni, keroncong ni atau asli tradisional Melayu ni ke tahap level antarabangsa. Maknanya kita layak masuk mana-mana hall dunia. Barulah kita ada status. Tidak ni duk main bawah pokok aja. Orang kahwin mana jadi. 2 orang main piano satu, nyanyi satu. Jadi kalau Tuan Haji cakap macam tu, bagaimana pula dengan pandangan Tuan Haji dengan muzik-muzik yang 2-3 orang yang bermain? Apakah Tuan Haji tidak menyukai jenis muzik yang seperti itu? Pada dia orang pasal apa? Itu bajet dia lah di sana. Dia terpaksa ikut. Kan? Kami 3 orang ada. So kita sanggup bayar orang ni. You main hari ni, masa ni. Itu je. Tapi dia orang pun profesional.
Kita tak boleh jatuhkan dia. Tapi standard dia tu bertiga aja. Yeah. Takkan dia nak boleh isi satu stage bawa 3 orang lah. Yeah. Boleh lah. Stage panjang tak sesuai orang lah ni. pula. 3 orang kan, tapi ruangannya yang cukup besar, tapi hanya 3 orang saja. Tak tepat lah. Tak sesuai orang kata kan. Betul. Okey, Tuan Haji, daripada cerita Tuan Haji daripada awal, pertengahan 80-an hingga sekarang, tentu saja Tuan Haji sudah pun banyak bekerjasama dengan artis popular tanah air. Mungkin boleh cerita sikit siapakah mereka yang Tuan Haji masih ingati, bekerjasama dengan mereka dan penghasilan lagu-lagu. Dan sebelum ini Tuan Haji pun bukan hanya artis saja, tapi juga badan-badan kerajaan dan juga unit beruniform. Tuan Haji sudah pun menghasilkan pelbagai lagu untuk pelbagai peringkat lah. Ya. Mungkin kita mulakan juga, dahulu dengan siapakah artis yang Tuan Haji setakat hari ini yang masih Tuan Haji ingat pengalaman-pengalaman manis bersama artis-artis ini. Pada saya, laki atau perempuan? Oh, terpulang Tuan Haji. Yang mana yang menarik hati tu? Itu yang penting. Pada saya, Saloma. Oh, Tuan Haji pernah bekerjasama dengan Saloma? Dia tengah dah dia nyanyi. Lain dah. Memang dia biduan negara betul. Memang betul lah ya. Sesuai kena sangat. tempat dia. Kena dengan orangnya. Saloma. Lepas tu Sharifah ini. Ya. Lepas tu yang laki-lakinya Jamal lah. Ya, Tuan Haji. Jamal dia ada power lah. Dia punya voice vocal power tu. Ya. Dia dah lama kan. Jamal good. Okey Tuan Haji, kita pun dah tahu pengalaman dan juga cerita latar belakang Tuan Haji dalam penglibatan dalam konsert dan juga perbezaan membawakan muzik keroncong ni dalam konsert dan juga secara asas 7-8 orang ni lah. Mungkin kita nak tanyakan jugalah kepada Tuan Haji setakat hari ini dan juga sejak yang Tuan Haji berkecimpung secara serius dalam bidang industri muzik ni, siapa-siapa saja yang artis yang Tuan Haji pernah bekerjasama lah. Kalau di sini dalam rekod kami, rekod yang telah saya baca di sini adalah Tuan Haji pernah mencipta lagu untuk Datuk DJ Dave. Ada. Dalam albumnya yang berjudul Cahaya, terbitan EMI, Cinta Abadi. Cinta Abadi. Masih ingat lagi lagunya Tuan Haji? Lagunya, liriknya apa? Ingat judulnya lagu. pun. Dia tahu lagu tak? Tak tahu. Kurang sebab belum lahir lagi Tuan Haji. 1977. Saya belum lahir lagi. Ya, Cinta Abadi. Masih ingat Tuan Haji? DJ Dave kat sini juga ada beberapa penyanyi. Contohnya adalah Datuk Sudirman Haji Arsyad yang berjudul Sepetang di Pinggir Bukit. Masih ingat lagi Tuan Haji lagu-lagunya? Melodi saya ingat. Sini kata saya tak ingat. Melodi saya ingat. Saya di sini juga untuk makluman para penonton podcast, ada juga dikatakan di sini Tuan Haji juga pernah bekerjasama dengan beberapa artis popular ketika itu, iaitu Gaya Zakri. Tuan Haji, ini pertama kali saya dengar artis bernama Gaya Zakri. Pada tahun 1980 ni, masih lagi saya belum lahir ni sebenarnya. Lagu dalam album yang berjudul Derita Ku Tanggung Sendiri. Tak ingat lah. Tapi saya pernah dengar judulnya ni, Derita Ku Tanggung Sendiri. Saya tak ingat judulnya. Lah. Lama dah lagu ni. Ini lagu-lagu sedih Tuan Haji ni. Saya keroncong ni jadi nombor 3 belakang saya. Ya. Minat saya untuk keroncong ni. Ya. Duduk nombor 3 ini untuk pop lagu pop masa tu. So banyak tulis dapat duit. Ya. Kan? Dia orang bayar. Ya. Sini kata lagu semua bayar. Ya. So ni yang tahun jadi 1980 ni Tuan Haji, Bunga Mawar dipopularkan oleh Gaya Zakri dalam albumnya berjudul Derita Ku Tanggung Sendiri. Terbitan EMI pada ketika itu, dan juga pelakon dan juga penyanyi popular tahun 80-an Nur Kumalasari. Biarlah Ku Sendiri. Balada, genre balada.
Tuan Haji? Dia ada satu lagi, Kemana Ku Bawa Diri. Kemana Ku Bawa Diri. Nur Kemalasari. Ya, Kemana Ku Bawa Diri. Dan lagu ini terpilih mewakili Malaysia ke pesta lagu-lagu ASEAN yang pertama. Lagu ni sebenarnya saya tulis lagu dakwah tau. Asalnya? Dalam saya mencari lagu tu, lagu dakwah. Kemana Ku Bawa Diri ni. Kita lahir, lepas tu kemana kita pergi. Ni lah. Ada elemen-elemen pengajaran di dalam lagu inilah. Kemana Ku Bawa Diri. Ya, pesta lagu-lagu ASEAN yang pertama Tuan Haji 1981. Keroncong belum lagi. Belum lagi ketika itu baru dengar suka aja. Tapi tak terlibat. Ya, hanya mendengar sajalah. Pasal masa tu lagu pop ajalah. Tapi pop jenis tu lah masa zaman tu. Banyak ni tuan-tuan. Lagu-lagu yang dikarang oleh Tuan Haji Mahzan Manan ni, yang Datuk DJ Dave. Datuk DJ Dave banyak juga. Yang penyanyi Rahim Ma'ruf pun ada juga. Siapa? Rahim Ma'ruf. Lama Ku Menunggu. Oleh Rahim Ma'ruf dalam albumnya berjudul Tetap Menanti dari terbitan Live Records. 80-an ni Tuan Haji. Tak ingat lah. Kencang juga Tuan Haji ni tahun 1980-an ni. Ni kencang betul. Boleh lah. Kata orang sekarang kencang. Kencang dahsyat Tuan Haji. Kencang ni pada angin aja. Dia tiup kencang. Ya, tapi kalau angin tu tak kencang pun susah juga Tuan Haji. Panas pula. Kan dia kena berangin macam tu lah Tuan Haji. Ada juga tahun 1990 di mana Tuan Haji telah mendapat Johan lagu terbaik pertandingan cipta lagu sempena Ma'al Hijrah anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mungkin lagu dakwah tau. Masih Tuan Haji ingat. Bersyukurlah. Ya. Nama lagu betul tak? Ya, bersyukurlah. Terpilih menjadi Johan. Bersyukur. Pemberian Tuhan, bersyukurlah. Nama lagu pun bersyukurlah. Ya. Penyanyinya tu Datuk Yusni Hamid sekarang ni. Gambarnya kalau tak silap saya. Rashidah Rahim. Yang ni pencipta Mahzan Manan dan penyanyinya Yusni Hamid. Yang masa tu lah 1980. Ya. Tapi dalam konsert tu, konsert Rahimah nyanyi. Rashidah, sorry. Rashidah, ya. Menarik sekali. Dia nyanyi lagi bagus pada Yusni. Ya ke Tuan Haji? Yalah, sesuai kan? Bintang lah. Dia bintang tau. Ya. Dia ada title. Ya. Juara bintang klasik tak silap saya. Rashidah Rahim. Mesti dia dari budak tau. Nyanyi. Sampai sekarang. Ya. Kami satu universiti Tuan Haji. Saya kenal Rashidah Rahim. Dia junior saya. Memang saya mengenalinya waktu kecil. Dia memang penyanyi keroncong di Johor Bahru. Ya. Memang bagus lah dia. Ya, dia memang seorang yang bagus dalam nyanyiannya. Ada juga tahun 1992, tuan-tuan boleh lihat, para penonton boleh melihat Oh Pelangi, lagu keroncong Tuan Haji, dalam album Keroncong Malaysia. Saya tulis. Dan EMI. Siapa nyanyi? Ya. Tak silap sini dia hanya dikatakan judulnya Oh Pelangi dalam album Keroncong Malaysia, terbitan EMI. Banyak Tuan Haji tulis ni sebenarnya. Membimbing kumpulan nasyid lah. Buat lagu untuk tentera lah. Mungkin Tuan Haji boleh cerita sikit. Lagu-lagu yang dikarang, yang dicipta khas untuk badan-badan berkanun, badan-badan. Saya ada satu lagu yang kebanyakannya dia orang yang perlu hendakkan lagu tu, dia datang cari saya lah. Lepas tu saya pun cerita, kalau boleh you bagi sikit gist of the wording yang you tak patut ada dalam lagu ni. Sebab semua orang seram dengar bila dengar lagu dia. Jadi orang macam ni banyak. Macam dari tentera udara, maktab-maktab, lagi di maktab, pejabat-pejabat kerajaan, sekolah. Banyak saya tulis. Berapa Tuan Haji? Ratusan adalah Banyak ada lah. Lebih Tuan Haji. Yang ada ni lagi yang tak keluar dalam bilik belakang ni. Banyak. Belum keluar.
Ada khazanah mahal ni dalam bilik. Keroncong. Ya? Dalam ni keroncong. Tuan Haji. Ada juga di sini dikatakan untuk makluman para penonton podcast, Tuan Haji Mazamanan juga menghasilkan koleksi nasyid Jakim. Ya. Tahun 2000. Ada satu album. Itu kumpulan di Dewan Bahasa. Ya. Banyak sekali pencapaian Tuan Haji yang kalau boleh para penonton podcast dapat gambar-gambar lihat. Gambar-gambar ni pun jadilah. Boleh ke? Konsert di Kementerian Pendidikan Malaysia, Tuan Haji. Dahsyat sekali Tuan Haji. Raudah, album-album kumpulan Raudah Dewan Bahasa. Dewan Bahasa punya. Ya. Banyak sekali Tuan Haji sudah menghasilkan lagu untuk semua jenis lagu. Daripada pop sampai dakwah. Dan sekarang ni saya tak mau dah buat tu, saya nak buat keroncong dan asli saja. Untuk sekarang ini. Sekarang ni. Pasal lagu keroncong Malaysia tak ada. Tak ada siapa tulis. Kok ada pun M. Nasir. Itu pun pop punya keroncong. Bukan keroncong asli. Bukan sambul macam yang kata tadi. Bukan keroncong asli. Langgam pun bukan. Jadi sekarang ni Tuan Haji mahu menekuni dan juga memperjuangkan muzik irama keroncong Malaysia dan lagu-lagu asli Melayu. Betul. Saya kena cakap betul-betul ni. Itu dia saya punya fokus sekarang ni. Lain saya tak ada mau. Bagilah orang lain buat. Budak-budak muda biar sekarang banyak. Biar terfokus Tuan Haji. Biar terfokus. Kalau kita ada fokus, kita tahu tujuannya. Tuju satu tempat aja. Betul. Macam lampu ni. Lampu ni dia tak ada fokus. Dia fokus kat kita Tuan Haji. Dia fokus. Kalau tak fokus kita, orang tak nampak kita Tuan Haji. Okey, mungkin sebagai bahagian yang terakhir dalam pertemuan kita dalam podcast episod yang kelima, siri yang ketiga ini, mungkin Tuan Haji boleh ceritakan ataupun harapan Tuan Haji sendiri terhadap industri ataupun lagu-lagu keroncong, lagu-lagu irama keroncong Malaysia dan juga lagu-lagu asli Melayu. Harapannya? Harapan saya, kalau boleh, kita kena educate pendengar kita supaya dia faham keroncong macam ni. Cara nyanyi keroncong Malaysia macam ni. Tapi lagu tu tak kena bagus, mau sedap. Lagu dan penyanyinya tu Haji. Lagu dan penyanyi mesti sedap. Dan seni kata pun mesti menyentuh. Up to date. Up to dengan date. Tempat tahu dah buat apa. Perkataan banyak dia buat dah buat apa. Kan? Lagu mesti sedap, bagus. Seni kata tersusun, sastra dia tinggi. Lepas tu penyanyi dia mestilah lembut. Menyanyi ni untuk sampaikan rasa hati ni kan. Kita kuranglah orang macam tu, penyanyi macam tu kurang. Jerit banyak. Jerit kuat sampai sayup. Pokok kayu ara. Maknanya kita kena train. Kita perlu prepare pelapis. Pelapis kena ada. Sementara dia nak belajar tu, bukan dia nak belajar semua. Bidang dia saja. Kalau dia menyanyi itu saja. Keroncong saja. Ajar dia. Perlu terfokus lah tu Haji. Fokus satu tempat tu. Jadi, barulah berlain cara penyampaian. Begitu je kalau kita bagi satu stage, panggil orang buat ceramah. Macam mana dia mula? Dia mula tu, dia dah grip kita tau. Telinga kita dah dia pegang lah. Pasal cara teknik dia tu yang dia belajar lah tu. Kita nak kena ada tu. Mesti ada pelapis. Pelapis yang telah diajar teknik-teknik yang berkenaan. Pertama sekali Tuan Haji sudah pun mengatakan bahawa perlu educate. Perlu memberi perlu memandu pendengar kita lah
dan juga banyakkan lagi pelapis. Pelapis dalam, penting. Dalam untuk muzik keroncong, irama keroncong Malaysia dan juga lagu asli Melayu ini. Jadi harapan saya lagi satu, untuk menaikkan tahap muzik Malaysia ni, keroncong dan asli Melayu ni, yang boleh dibuat persembahan antarabangsa, peringkat antarabangsa. Walaupun kita main dengan gendang, ada gendang asli, ada gendang macam ni ke, atau apa saja yang asli, rebab tu pun boleh kita bawa kat, tapi nak kena ada tukang main, tukang nyanyi, tukang apa semua tu mesti ada yang terlatih. Hak tu tak ada. Terlatih tak ada. Kita lompang di situ kosong. Ada vacuum situ. Jadi kita tak tahulah siapa nak buat kerja ni. Saya pun ujung dah. Kita sendiri Tuan Haji. Kita yang sesiapa yang menyedarinya, kita bertanggungjawab. Saya fikir itu. Tak tahu nak bagi kesedaran tu macam mana. Supaya dia sedar yang ini patut kita buat. Ialah golongan yang patut buat itu. Bukan semua orang. Ini kita bukan suruh semua orang buat. Orang yang ada bakat dalam bidang tertentu tu. Kita kena train dia. Baru keluar dia punya geliga tu. Mungkin Tuan Haji boleh reflect juga. Mungkin kerjasama daripada pihak-pihak lain, bukan hanya kita sesama dalam bidang industri seni, industri muzik saja, tetapi mungkin mereka yang mungkin mahir dalam bidang media, mungkin yang mahir dalam bidang pemasaran misalnya. Kadang-kadang kita ni main muzik Tuan Haji, menyanyi, tapi kita tak tahu bidang lain. Tak tahu bidang lain, dan kita, saya rasa perlu ada juga kerjasama daripada pihak-pihak. Mesti ada. Macam saya buat konsert yang di Istana Budaya tu, ada satu kementerian yang biayai. Dia biayai untuk persembahan tu. Tapi nak dapat tu, you kena compete. Dia punya applicant ramai. So you nak dapat tempat bukan banyak pun. 300 saja. Tak cukup. Jadi tak tahulah macam mana cara. Saya pun kadang-kadang buntu juga nak kita duduk bersama-sama lah Tuan Haji, pemain industri. Betul. Mereka yang pemegang taruh, stakeholder dan juga mungkin penglibatan juga dari institusi pendidikan juga Tuan Haji. Saya rasa itu saya melihat itu. Tapi apa pun sekarang ni, katalah hari ni you ada dengar keroncong mana-mana tak? Hari ni. Tak ada. Esok belum tahu. Belum tentu. Semalam tak ada. Tak ada. Itu you tahu keroncong. Pada orang yang tak tahu, tak ada apa daripada dia. Hak ni yang nak kena kita, itu pun kerja kita juga. Maknanya dalam siaran TV, radio, semua kena keluar benda ni. Dia keluar hari keroncong semua keluar. Jadi budak-budak yang sekarang ni belasan tahun dah mulalah dengar, sedaplah lagu ni. Itu yang kita nak cari. Begitu besar sekali harapan dan keinginan Tuan Haji untuk melihat muzik keroncong, irama keroncong Malaysia dan juga lagu-lagu asli Malaysia ini supaya dapat diterima dan juga diangkat menjadi lebih baik, menjadi lebih bermutu dan jadi lebih mudah diterima oleh terutamanya generasi pada hari ini Tuan Haji. Jadi saya pun bila berbicara sama Tuan Haji ini menjadikan saya bersemangat untuk terus memperjuangkan muzik-muzik tradisi dan insya-Allah mudah-mudahan dengan menerusi perbincangan kita Tuan Haji dapat memberi kesedaran lah kepada pendengar-pendengar kita podcast. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita yang saya rasa topik yang sungguh menarik,
Tuan Haji pun telah berkongsi banyak maklumat yang rasanya tak ada dalam buku, Tuan Haji. Memang tak ada. Ini dari pengalaman. Tak ada buku yang boleh tulis. Ya, pengalaman yang ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai rujukan, rujukan untuk mahasiswa yang kalau sedang boleh mengkaji. minta para pendengar ni tulis lagu keroncong. Ya, menggalakkan mereka. Podcast. Ya. Hantar sana. Ya. Di sana ada orang dia. Ya. Saya boleh tolong. Ya. Kita boleh galakkan mereka untuk jadi menulis ada tempat, muzik keroncong. Ada tempat yang penulis lagu ni. Ya. Ada tempat nak pergi. Nanti kita kena risik-risik orang podcast ni, Tuan Haji, untuk tanya membuka peluang masyarakat dan juga masyarakat Malaysia, terutamanya di Perak lah menulis muzik keroncong ni. Ya. Okey, Tuan Haji dan para penonton podcast, saya rasa sampai di sini sahaja perbincangan dan juga temu bual saya bersama Tuan Haji Mahzan Manan, seorang tokoh muzik Malaysia yang begitu saya hormati, dan terima kasih kepada para penonton podcast yang sepanjang perbualan saya bersama Tuan Haji, jika saya tersalah tutur bicara, tutur kata, saya mohon maaf Tuan Haji. Sama-sama. Dan insya-Allah semoga kita dapat berjumpa lagi, dan terima kasih sekali lagi kepada penganjur dan juga yang menaja program kita, iaitu CK Music, sehingga kita berjumpa lagi dalam ruangan dan juga platform yang lain pula. InsyaAllah. Okey, Tuan Haji, saya doakan semoga terus sihat selalu dan teruskan berkarya, Tuan Haji. Sihat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja daripada kami. Saya Dr. Syafa'atus Sarah Silahuddin mengucapkan selamat sejahtera dan juga kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.